Cuba korang bayangkan kalau phone tu ada 8300 mAh bateri 3 hari bro. Lepas tu boleh ada IP69K, water and dust resistant, dan screen brightness sehingga 6000 nits. Power kan? So inilah dia Honor X9D. Apa yang buatkan phone ni menarik ialah dia ada SGS Triple Resistant Certification. Maksudnya, dia ada 6 lapis rangka yang inspired by bulletproof. Screen Victus 2 ni jelah tempered dan dia boleh survive jatuh sehingga 2.5 meter. Okey, macam saya cakap tadi, phone ni ada IP69K dust and water resistant. Ini tahap yang paling tinggi yang ada sekarang. Not only that, dia tahan air panas, dia tahan 18 jenis liquid, dan dia juga ada mode untuk buang sendiri air dan debu daripada port dia. Gempak kan? Bateri Honor X9D ni ialah 8300 mAh. Itu yang paling besar dia dalam industri sekarang ni. Dengan bateri sebesar tu boleh tahan sehingga 3 hari tau. Yang bestnya, dia siap boleh reverse charge phone lain dan masih lagi boleh survive seharian. Memang best. Screen AMOLED 6.79 inci dengan refresh rate sehingga 120Hz. Yang peak brightness dia memang power gila, iaitu 6000 nits. So even dekat outdoor tengah panas pun masih lagi jelas. Chipset dia yang baru iaitu Snapdragon 6 Gen 4, GPU punya performance pun dah naik by 29%. Honor X9D ni mempunyai kamera yang agak bagus, especially untuk harga dia. Kamera utama dia ialah 108MP dengan OIS. Phone ini juga mempunyai AI editing tools built-in. Speaker dia pula dual bass. Volume boleh boost sampai 400%. So, kesimpulannya, bagi saya, Honor X9D ni somewhat dia dah redefine the new smartphone untuk mid-range category. Not only that, dia sangat tahan lasak, pada masa yang sama dia punya bateri yang besar dengan skrin yang padu gila dan masih lagi mampu untuk mengekalkan harga yang mampu milik. Apa pendapat korang? Adakah korang akan beli Honor X9D ni? Cuba komen di bawah.